Kita pun duk selawat apa tiba-tiba nampak macam seakan bayang, macam dia bukannya duk merengkeh macam tu. Tak, dia cekak. Panjang kuku dia. Tangan besar. Gitu. Oh. Dia cekak. Dan kiranya dia punya kuku tu melilit. Kuku dia melilit sampai ke apa dia macam, kalau kata secara kasar ni dia akan nampak jarak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi untuk klik video kami pada hari ini. Moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin amin rabbal alamin. Bersama saya lagi Hanif Zaini dan guest kita yang lama dah menghilang. Dan Alhamdulillah lah, daripada tanah tinggi dia jumpa juga jalan balik ke negeri Jelapang Padi. Tak lain dan tak bukan saudara Atal lah, yang famous, orang suka lah kat dia. Allah selamat. Tak ada pun kata. Cumanya kata kita ambil sahutan ni sebabkan ramai yang bertanyakan tentang keberadaan dan ke mana menghilang ni. Kami duk tunggu kat GOM ni tadi. Tu hampa ada Bro Anip kita ada. Dah kami nak gadingan antara Bro Anip dengan Bro Atan. Kata gitu lah. Maka jadi saya nak macam mana kena balik mai jugalah balik sini untuk berbakti kat sini balik. Dan Alhamdulillah lah, GOM ni dia berehat sekejap lah. Agak dalam sebulan kot berehat tu. Ya. Jadi kita panggil Atal lah untuk menjadi pembuka balik kita punya rehat ni. Tapi the best thing adalah jadi dia waktu last kita buat itu pada bulan 1. Sekarang ni dia masuk bulan 8 pula. Betul lah, 1 bulan 8. Alhamdulillah. Dan insyaAllah lah kita tengok kata ada cerita apa yang nak cerita pada hari ni. Okey, cerita hari ini adalah cerita macam pengalaman Natal lah bersama dengan orang-orang Cameron ataupun orang-orang lama dekat atas gunung Titi Bangsa tu kan. Itu orang asli. Kebanyakannya orang asli ni orang dah banyak cerita dalam mana-mana podcast sekalipun. Tahu dah, kepercayaan orang asli ni dia lain daripada yang lain yang kita tahu. Jadi bagi siapa yang ada kawan-kawan asli kita, beruntunglah anda. Sebab apa? Anda mempunyai satu kawan yang original daripada tanah Melayu ataupun original daripada orang asal Polynesian lah. Original tak. Itu pun orang tak nak percaya kata ni kan. Depa yang duduk situ punya lama kata. Kalau kita nak buka balik cerita DNA ni kan. Ni daripada kita buat pelupur sikit lah. Sebab cerita orang asli dia ada misteri dan mistik yang tidak dapat dirungkai oleh siapa-siapa. Hanya orang depa je tahu. Dan 2-3 hari ni pun agak isu panas lah kan, tentang orang asli, tanah Melayu. Ya betul. Dan saya buka pelupur ni, kita nak bagi kefahaman tentang orang asli ni macam mana. Sebelum kita nak masuk dia punya kepercayaan dia yang bagi atas itu benda unik, tapi dia agak menyeramkan kalau kita dalam kondisi hilang keidentitas tu. Di mana tahu kita faham orang asli ni kita tahu dia memang dia orang asal dah. Dia orang asal memang tak ada orang nak deny. Kelak pilih jenis ortodok ke orientalis apa kan, itulah orang asal dia. Mana-mana kalau buka balik jurnal biological di luar negara pun dia pernah cari jurnal DNA Melayu, dia pakai cari orang Semang. Orang Semang asal. Syarat dia kata tak pernah bercampur dengan siapa. Tak bercampur dengan orang bawah, duduk atas. Tu. Salah satunya adalah Dr. Safarina dengan juga Dr. Adino. Dua orang ni doktor daripada USM. Yang buat tentang metodologi metod DNA genom Melayu asal. So situlah pecahnya Semang, Sanoi, Jakun pun semua. Jakun bukannya kita Jakun sangat tak. Cuma Jakun memang kawasan kita. Ni Jakun kita memang Jakun. Jakun tu memang jangan nak kata Jakun ni apa. Kalau bahasa Kedah ni macam ni Jakun lah. Jakun ni macam perak Tapi kata dah Jakun ni kalau merujuk pada orang asli, itulah orang asli. Nama antara nama suku dia. Tapi pecahan daripada Semang lah. Pecahan daripada Semang. Kira semua induk orang asli di Malaysia ni, dia punya asal dia tu Semang. Lepas tu baru pecah jadi Jakun. Jakun, Proto Malaya, Mahmeri semua tu lah. Mahmeri, Jahut, Temiang,
Tami yang patut dah Senoi Melayu, Senoi Melayu pun ada. Senoi Melayu dah bercampur dengan Melayu. Oh, dia perubahan tu dia jadi disebabkan apa? Semang tu. Perkahwinan ke, silang ke apa ke? Mungkin disebabkan apa, perubahan dari segi kelompok lah. Bila kata kelompok ni berjumpa dengan yang bukan yang biasa. Contoh, kita tahu Kedah ni ada masyarakat orang asli Kensiu. Dan kita juga ada Antul orang asli dah tak hilang lah. Dia panggil orang asli Wali. Orang asli yang hilang ni sebab apa? Perkahwinan ke, tempat dia tak ada dah ke? Dua-dua. Habis. Dia dah bercampur dah. Dia pernah turun dah hilang dah perkampungan tu. Yang ada kat sini pun Kensiu je lah. Kensiu. Kalau contoh dekat, kalau kat sini kita ada cerita pasal kes Negeri Sembilan. Dulu ada orang asli Negeri Sembilan duduk taman lah, Ninggi. Sungai Ninggi. Orang asli orang Sungai Ninggi. Ketika para mesuara nak masuk dan para mesuara minta kat siapa dia? Minta kat Usuk Batin Sungai Ninggi. Tu, nampak tak tu? Kita dah hubungan Kek dengan orang asli memang tak dapat dipisahkan oleh orang di sana. Sebab tu kata mereka ni tidak dibiarkan duduk terpuruk kat dalam tu. So macam orang tak nak bertamadun. Tak, mereka ada. Mereka ada mereka punya istimewaan mereka. Mereka ada mereka punya kata cara dan apa syorak mereka yang masih lagi asal muasal daripada hak lama. Tak pernah berubah. Jadi cerita kali ni kata kita tahu kefahaman orang asli macam mana, tapi mistik ni menggerunkan jugalah. Sebab mereka ni ada kepercayaan animisme, kepercayaan pada semangat. Bila semangat ni kita cerita ni, kita tahu hutan paling core daripada semangat dia. Sebab tu kita tahu kita selalu dapat insiden orang hilang banyak dari dalam hutan daripada dalam laut. Okey. Faham. Insiden orang hilang banyak dalam hutan daripada orang dalam laut. Dalam laut kurang. Tapi kalau hilang terus. Hilang terus tak ada duk jurang taman jurang taman tak ada. Hutan ni dia ada depan mata tapi tak nampak. Okey. Yang selalu kes kita duk tengok tu macam tu lah. So kalau tanya orang asli tahu siapa yang ambil siapa yang ambil siapa dia tahu. Sebab tu yang kes yang perempuan tu hilang di hutan tu, yang jumpa tu orang asli kan? Orang asli juga tak. Yang dia jumpa antara jarak pos tu. Jarak pos macam silinder apa. Cik silinder dia akak lah. Dia jumpa yang apa antara pos tu kan. Sebab apa dia ikut pada nasib dia pun celik kata sebab apa ikut denai yang ada hantar yang lalu. Lagi jumpa dengan orang asli duduk kat tepi titi patah kata. Tak tolong kata dah. Sama juga tu waktu ketika Jim Thompson hilang tahun 1969. Dan peliknya adalah dia hilang ketika betul-betul sebelum rusuhan. Tu lagi lah. Misteri kat situ. Dia hilang ketika umur dia genap 60 tahun. Jadi hilang ketika beberapa hari sebelum rusuhan 13 Mei. Di situ 1,500 orang keluar paper lah. Tahun 1969 boleh buka balik dalam National Archive. 1,500 orang cari dia tak jumpa. Tak tahu pernah hilang apa. Sebab dia kata dia adalah perisik CIA. Kita ada juga bincang bab ni di episod yang lepas. Ya betul kan. Lepas tu adalah kita baca kat komen-komen kita punya viewer. Sebab di komen ada input-input dia pun. Dan ada mereka kata ada juga saya tak tahu dia dapat mana dia punya info tu. Tapi saya terbaca dia kata ada source mengatakan yang dia balik semula ke tempat dia, negara asal dia lah. Betul. Ada yang katakan dia balik semula ke tempat asal dia. Ada yang katakan dia telah pun mati di Baham. Ada yang mengatakan dia telah pun menukar identiti. Boleh jadilah kan. Boleh jadi juga. Tak tahulah sama ada dia masih memegang title perisik ataupun tidak, sebab ketika tu dia pegang title paling besar iaitu sebagai saudagar sutera. Saudagar sutera Bangkok. Kalau kita boleh buka arkib di Bangkok, ada catatan dia kat situ. Dia bukan boleh jalan, dia bukan lekeh, dia orang kaya. Tapi hilang serta-merta. Tu satu lagi seorang lagi tahun 2000 pada G.S. Forrest. Seorang lelaki berbahasa Cina berbahasa Cina yang tahu selok belok hutan Mosi Forest tu hilang sampai sekarang tak jumpa. Tahun 2000. Baru lagi. Antara baru lah. 2004 2009 lah. G.S. Forrest. Dia macam mana dia boleh hilang tu? Dia masuk buat apa? Dia seorang biologi, seorang maksudnya
Dia ni adalah seorang pengkaji flora dan fauna. Botani ya, botani. Botani. Jadi buat berapa agriculture lah. Agriculture kita. Maksudnya dia akan kaji spesies yang ada dekat Cameron Highland ketika tu. Dan dikatakan dia ni adalah orang paling mahir sekali dalam nak melihat track-track yang ada kata. Tetapi pada ketika itu dikatakan dia hilang. Ketika itu ada orang katakan bini dia kan anak dia kata tak sedap hati sebab dia tak muncul-muncul selepas 3 hari. Oh. Dan jejak dia hilang situ je sampai sekarang. Tak ada jejak. Okey. Sebab banyak orang kata kita tahu kata gunung Allah masa selamat. Dekat Gua Tempurung kita hilang seorang lelaki iaitu Muhammad Ashraf. Tapi sebenarnya kita tak tahu kata rupanya dekat tahun 2009 kita seorang lelaki Cina, bahasa Cina kata di Cameron Highland hilang juga. Dan 30 selang 1969 hilang seorang perisik CIA. Tapi kalau saya fikir balik, yang perisik CIA tu dia senang macam ni lah. Dia kemungkinan kadang-kadang dia yang menghilangkan diri. Betul. Dan dibuatlah misteri sebab yalah dia kan perisik. Yalah sebab dia ada akal panjang. Dan satu lagi, tahtah identiti yang dia bagi kepada dia tu pun adalah dia lah dalam paperwork dia menjadi saudagar, jadi nak hilangkan dia tu adalah macam tu je lah. Yalah, macam sangat mudah secebih lah macam mana, sekelip mata je lah. Sebab yalah dia dah perisik, dah dapat maklumat pada Ponok. Dan waktu tu pun dekat nak Merdeka kan. Kita bukan Merdeka, dekat dengan rusuhan. Dekat dengan rusuhan mungkin lah mereka dah tahu dah apa selok belok negara kita. Nak letakkan proksi tu siapa. Mungkin dah ada proksi yang berwajah berwajah Malaysia ni. Jadi buat pun nak letak masalah lah lagi. Jadi hilangkan, buat misteri sikit. Jadi bila misteri orang tak tanya banyak. Itu yang kata yang pada sebab macam tu tadi, macam ada satu bawa benda agenda ataupun kata rahsia yang tak terungkap sampai sekarang dah. Dia tergubuk dekat tu. So siapa yang nak pergi ke chalet kan, boleh nak pergi kalau ni nak pergi. Chalet dia dia bagi apa balas chalet. Tu rumah dia tu. Kalau saya pergi ngata makan ni kan saya seorang tobat lahum ah. Kita pergi menginap tu dekat taman laman tu. Ya, boleh menginap ah. Boleh menginap. Memang dia buka untuk chalet tu boleh. Tak tahu. Tak ada gangguan ke apa. Cakap tahun ni lah bukan nak kata bisnes orang. Kalau tekan kau sadar kata dia memang ada gangguan pun. Kira tempat balas chalet dia, tempat yang di sekolah dia ada yang European. Yang rumah dia apa. Dia kata memang ada gangguan tapi orang alam lah. Sebab setakat ni yang Atan dengar saya kata still lagi masih cantik maksudnya tak ada apa problem. Boleh nak rasa baik-baik Inggeris tu. Baik-baik Inggeris je. Style can you spell the tea, brother? Makan skun lah. For the school and strawberry, it's no problem. Like Arif school lah, not the colonizers. Dia dah lagi pula dekat ni. Tapi the GS Forest ni dia lain. Dia hilang tu. Sampai sekarang tak ada nak jumpa. Tapi tanya balik kepada Tok Batin tak beritahu. Kehilangan orang-orang di Cameron Highland, dia ada satu asbab. Okey, asbabnya misterinya kata hanya Tok Batin situ yang tahu, orang lama yang tahu kata. Dia tak cerita. Dia tak kata. Dia cerita sini dia bagi kiai dia. Biarlah dia misteri itu biar misteri di situ. Misteri itu biar misteri di situ. Dia duduk di dalam hutan. Atan, saya kenal Atan. Saya tahu dia cerita kat Atan. Cuma Atan tak mau cerita ni. Dia tak lepas nak cakap. Kalau lepas cakap lagi takut hukum tahan lagi aku. Tak apa, kita cuba korek. Kita nak korek, nak tahu lagi dah. Kena tunggu next episode lagi lah kata dah. Sebab pada gom ni dah makin senyap. Nak kata kalau tunggu dah next episode lagi dah. Kita cerita detail lagi dah. Nak cerita detail, tak cerita detail. Kita panggil Tok Batin kita tengok cerita tengok. Sebab apa sebab mereka banyakkan hilang kat Cameron Highland. Kena kacau kat Cameron Highland tu lah. Sambil dia puji kita, sambil dia bubuh kita sengak-sengak. Dua dalam satu. Biasalah kita dah skipper. Kita dah skipper je. Tapi satu pengalaman lagi kita kalau tak nak cerita kat sini lah. Tu dia yang tu berlaku kat kita punya housekeeping lah. Nama dia Kak Ida. Kak Ida ni orang asli Senoi. Senoi asli ya, tak bercampur. Ya, tak nampak dah. Asli Senoi. Memang dia bercakap orang asli. Kak Ida tak suka lah Tan. Dia lenggok dia tu. Ya Tan, tapi itulah Kak Ida itu sudah makan dengan itu Kak Ida. Tapi itulah Kak Ida tak tahulah Tan ni situ. Dia lenggok dia tu, tu. Lain lagi ni bila kita kerja kat sana 7 bulan,
Satu hari tu tiba-tiba tak main seminggu. Dan tanya dia sebab apa sakit tau. And then bila Atan ni pula bukan ada kelebihan yang kita boleh nampak, tak Allah alam, tak tahu juga tau. Tapi kita pula ragu-ragu dalam nampak mata kasar kita. Lah kali tu dia kata pergi ke hospital tolak. Tak tahu sakit apa. Dia kata Kak Ida ni penat. Maksudnya kata stres. Kerja tu. Bagi dia buat stres apa semua kan. Tapi kaki ni kalau lama dia nampak dah. Daripada dia boleh angkat, tak boleh angkat, dia seret. Oh, jalan menyeret lah. Jalan menyeret. Bila jalan menyeret ni nampak pelik kan. Kita pun duk selawat apa tiba-tiba nampak macam seakan bayang, macam dia bukannya duk merengkeh macam tu. Tak, dia cekak. Panjang kuku dia. Tangan besar. Itu. Oh. Dia cekak. Dan kiranya dia punya kuku tu melilit. Kuku dia melilit sampai kenapa dia macam, kalau kata secara kasar ni dia akan nampak jarak apa jalan belang tu jadi merah hitam macam kesan cakaran tu lah. Bukan cakar, dia macam kena genggam. Okey. Pasal kalau contoh kalau kita ada kucing ke apa kan kuku dia kuku dia bila kita terlampau ketat dia kan nampak macam apa Dia grip tu lah. dia grip tu dia nampak macam kita lebam tu kan. So lebam nampak jelas. Tanya Kak, saya rasa Kak ni bukan apa ubat biasa Kak. Ini kalau tolak pergi hospital pun patut hospital tolak balik kata. Tu macam mana Tan? Kak Ida tak tahu nak macam mana ni. Kak Ida sakit kata ni. Dia cakap tu. Tu kata lah kali Akak saya tahu saya pernah mengkaji tentang orang asli. Dan orang asli setiap orang ni dia ada kepala suku dia. So berujuk balik kepada suku Tok Batin lah. Tok Batin. Sebab Tok Batin ni tahu kata setiap benda apa yang dia rangkui. Pergi tanya balik. Dia buat kata. Oh, Kak Ida ni tak ada macam manis ke agak ke. Selalu kaki-kaki ni. Dia dah rendah. Dah. Dah rendah tau sebab dia ada komplikasi dia cuti agak lama juga tau. Iaitu sebab salin anak. Salin bongsu. Tapi Atan memang boleh nampak ke? Nak kata kita nak nampak tapi tak tahu juga, mungkin sebabkan tak tahulah, ketika itu diizinkan oleh Allah kan untuk nak tengok secara samak. Dia macam slot benda tu. Rupa dah. Rupa dia macam slot tapi gigi ringan, kuku dia melilit. Okey. Lepas tu kata betul lah Tan, itu itu ada benda yang atas Kak Ida kata kena gangguan. Jadi Kak Ida pergi jumpa lah Tok Batin ni. Pergi jumpa balik dia kata ada gangguan. Gangguan tu dikatakan dipanggil sebagai mut-mut. Oh, nama makhluk tu. Maknanya benda yang semangat tu lah. Semangat tu memang semangat jahat yang suka duk kacau orang. Mut-mut. Mut-mut. Macam mana Kak Ita tu boleh kena? Apa yang dia buatkan sampai mut-mut tu berkenan Kak Ita? Berkenan pula boleh genggam kaki dia. Dia jadi sini tau. Dia mungkin kata apa, dia ada belaan. Dia daripada belaan sebenarnya. Dan dia rajin duk melepak dekat tepi lereng bukit. Disebabkan Kak Ida ni punya timing kerja dia adalah dia akan balik pukul 7 malam dekat Senja. Bagi orang asli, pantang untuk orang perempuan untuk balik sebelum matahari jatuh. Semua sekali. Okey. Sebab banyak semangat yang suka. Rumah Kak Ita ni memang ada lautan ke? Di tepi lereng bukit. Okey. Jarak dia dalam 2 km daripada hotel. Tempat-tempat dia bekerja tu. So kata pantalangan mereka ni kalau boleh kalau bagi masyarakat orang asli macam budak-budak Gen Z sekarang ni, mereka tak pernah percaya. Tapi selalunya banyakkan majoriti kenal macam tu lah. Kalau orang asli pun dah banyak moden lah ni kan. Mereka lagi canggih daripada kita kata dah. Tengok benda ni ada TikTok dah. Ada TikTok dah. Tok ada. Aku pergi TikTok dah tok kata bukan TikTok kata TikTok kata baik. So, lepas jumpa Tok Batin tu apa jadi? Dah Tok Batin kata ada benda yang ganggu tu. Yang ganggu dia tu dia buang lah kan. So jadi keadaan elok balik lah. Keadaan baik lah, cuma yang kata dia bekas dah tu lah. Dia nampak lagi sebab dia ada komplikasi darah rendah juga. Jadi macam dia bawa melekat lah benda tu. Jadi macam nak lambat nak lega. Jadi betul lah sebab benda-benda macam ni, makhluk-makhluk ni dia suka orang sakit. Orang lemah kan. Jadi kan attack orang lemah lah. Betul. Dan kalau untuk pengalaman Atan pula kata, waktu ketika Atan pula jenis nak hiking seorang.
kan. Tapi Atas ni semua seorang dia. tak ada siapa nak ikut kita. Kita ajak pergi, jom pergi hiking. Alah, sibuk. Jom pergi hiking. Alah, aku dah jalan lah. Okey. Macam mana? Dan aku teka. Waktu hang pilih mesti waktu-waktu ekstrim juga. Waktu malam, waktu petang, maghrib. Tak, pergi waktu senja. Waktu pukul 4. So, dah cakap hang. Okey. Okay. Kita tahu Cameron Highland ni dia ada 14 trail. 14 trail ni ada yang trail yang mudah, ada trail maksudnya trail denai. Dan 14 denai, laluan denai yang mudah, ada juga laluan denai yang susah. Susah ni adalah di mana kata contoh susah ni adalah 1, 3, 5. Denai nombor 1, 2, 3 ni kira susah, dia duduk di atas. Area betul-betul sepadan Perak. Pahang Perak ataupun di sebahagian apa sepadan Gunung Irau. Belah Irau, belah Berincang, belah tadi Irau, Berincang, Jasa dan juga Musi Forest. So siapa-siapa yang pernah pergi Musi Forest, hampa akan tahu tentang apa trail-trail ni dihubung. 1, 3, 5, 10 turun bawah. Trail atas ni pula yang mudah orang nak access, iaitu trail 9, 8, 4, 3 9, 8, 13. Ni bahagian belah bawah. Belah memang kata kira hotel atas ni, belakang tu memang trail dia. So kita pun kalau terus stres puan-puan kan, nak duduk bersama alam, bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam pun tak ada. Kita nak ambil vibe alam sebab dia punya vibe emosi dia tu lain sangat. Dia lepas kita stres ni, bila kita duduk dengan alam, kita menghayati alam ni, tahu-tahu kalau kita barefoot kan, dia hilang. Dia rasa macam subhanallah, dan ciptaan Allah memang cukup cantik kata. Oksigen pun banyak kan, kita sedut oksigen, otak pun clear balik dah. Okey lah, masalah tu dia hilang. Tapi itulah, ketika tu mungkin salah waktu kot kita tu pun. Hang memang situ atas. Hang memang suka pergi salah waktu, salah tempat. Salah waktu, salah tempat, salah orang. Sebab apa aku ni? Aku heran betul. Okey lah. Okey, salah tu. Sorry. Atan balik kerja pukul 4. Dalam pukul 4.30 tu kita jalan kaki masuk ke Denai nombor 9. Denai 9 tu. Denai 9 ni dia ada air terjun Robinson dengan air terjun Maya. Air terjun Maya ni paling bawah sekali nak jumpa dengan ringlet. Ataupun nak jumpa dengan stesen jana kuasa hidroelektrik. Di ringlet lah di bawah tu. Okey, akan jumpa, lepas tu akan jumpa apa Dadanteh Habu dia bagi. So jadi Atan bila kata lalu kot belah Taman Robinson tu, air terjun Robinson sampai ke air Robinson air terjun Maya. Belok nak patah balik tiba-tiba hujan lebat. Peliknya adalah selalunya kabus akan penuh dalam ruangan kami, ruangan udara ketika banyak lepas hujan. Tapi tak, dia kabus dulu baru hujan. Okey, tu tak normal lah kalau macam tu. Jadi pelik lah. Selalunya kabus ni akan muncul sampai hujan. Sebab apa? Dia jadi mewap naik. Okey. Dia mewap naik, dia akan jadi berkabus, dia akan jadi apa? Cloudy. Tapi dia cloudy dulu, baru dia turun hujan. Dan cloudy tu agak tebal. Sepatutnya kita ada jarak keterbatasan hampir dalam 3 meter ke 6 meter. Maksudnya jalan depan kita tak nampak dah. Sejauh dalam 10 meter ke atas tak nampak dah. Tak bagi. Bila hujan tu nasib baik handphone pun nasib baik ni. Dan ketika tu handphone pun tak ada signal. Sebab selalunya setiap trail, setiap hiking dia ada map dia. So siapa-siapa boleh Google map apa street map di hiking tu ada map dia, trail dia tu kat situ. Tak ada nak nak masuk. Tak dapat. Jadi kita lalu lah. Nasib baik lah apa trail Denai nombor 9 ni adalah Denai yang mudah sebab depa ada track batu. Waktu tu tak ada orang dah ke? Tak ada orang. Atan kena pulang Skopi waktu-waktu yang memang. Okey, dah sambung balik. Okey. What we found, boy. Tiba-tiba dalam perjalanan tu dengar bunyi. Kita ni tengoklah atas dengan hujan tu. Bunyi hujan kan. Sama bunyi dengan bunyi tu. Kuat lah. Kuat. Nak tergemar tak gemar, tapi macam dia ada berdekatan. Okey. Aku tak tahu. Dia bukannya bunyi burung ke, bunyi binatang ke? Kan ada kan yang bunyi lebih kurang kadang macam budak-budak nangis pun kadang-kadang dia tengok burung. Betul, tapi tak dia bunyi. Adakah dengar bunyi burung bunyi macam makhluk lain?
Okay. Yang kata bunyi budak tak. Kalau budak macam hihihi macam tu kan. Hihihi. Tak. Ki. Hihihi. Bunyi tu. Seram serius. Betul apa Atam buat bila Aku macam terkesima Ustaz. Bunyi apa? Dia dekat bunyi macam duduk dalam jarak, dalam radius dalam 5 meter je tu. 5 meter ataupun 3 meter je tu. Sebab kita dengar bunyi macam bak pokok. Bayangkan angin dia cuma kena atas, tak kena bawah. Tapi keliling semak tu bergerak. Selang dari Tuhan semua senyap. lagi menakutkan. Dalam radius aku ni, semak tu bergerak macam angin tengah duk tolak. Macam tiba-tiba ada puting, bukan puting, maksudnya angin tengah duk, macam angin duk lintang duk masuk dalam pokok. Tapi masalah dia kata selang dari depan aku, satu daun pun tak terusik. Cuma daun terusik sebab hujan lah. Dia jatuh. Jadi tak, ini dia macam tu. Oh, cukup lengkap lah. Hujan, maghrib, datang. Bunyi. Tu apa yang buat tak lah keadaan yang memang getir macam tu. Okey, nak diserta kata suara tu daripada darah dia jadi pelan. Macam di ujung. Tapi pada waktu yang sama juga kata bulu roma ni menyecak terus. Ada kat aku ke? Kita stop, berhenti, pejam mata, tapi tu bulu lagi kering. Macam lagi naik. Macam orang dapat sejuk peppermint tu. Dia naik macam tu. Saya tahu ni bukan bangkak ni. Dia naik sampai tak tu tak. Lepas tu buka mata kan, nampak satu macam makhluk. Nak kata budak tak budak, nak kata tuyul tak tuyul. Gigi ni panjang kan. Mata tu ni merah naik. Dia duduk gelak. Dia duduk macam tu. Duk tengok. Dia duduk depan aku. Duduk depan. Depan aku, tapi pendek. Okey dah tu apa yang? Dia pendek tak. Tapi pasal dia lompat tinggi. Dia macam dia bouncing tak. Itu dah aku pukul mata tu. Lepas tu dia tengok dalam sekelip mata tu dia macam duduk macam tu. Oh, dia duduk depan. Lepas tu bila hang tengok dia terus bergerak masuk dalam semak. Oh, dia tak kacau, tak gigit ke, tak apa ke? Tak ada. Tapi suara tu tetap ikut. Dia muncul sekali tu je depan aku. Lepas tu suara tu ikut sampai nak dekat kami nak keluar dekat pintu trail tu. Pintu denai sebab dia dah pagar. So nak keluar pintu denai tu, suara tu makin pelan. Sekali lagi. Apa keluar tu memang aku tak cakap apa, cakap terus lah. Wahai makhluk, semangat yang mana dalam hutan atas izin Allah SWT kata dia engkau pun ciptakan kau, dia pun ciptakan aku. Maka engkau duduk dalam ini, aku keluar dengan ikut. Kerana nanti ada orang akan binasakan kau. Waktu tu dah gelap dah kata. Hampir gelap. Sebab dia dah apa, bukan kata gelap nak maghrib tak. Gelap mendung. Memang kata hujan berat. Duduk pula di lantai hutan. Wow. Dan ketika tu, okey, Atas cakap apa tu dia ikut je, dia dengar ni. Sampai betul-betul pintu keluar lah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Pemurah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kali innahu min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menciptakan kau dan aku, engkau duduk dalam ini, aku duduk di dunia aku. Berhentilah setakat tu. Keluar. Dia dengar bunyi macam serak. Serak pun. Tak apa, tak kacau dah. Tak kacau dah. Selamat lah tak gelap mah. Kira bayatan kira tak rasa meremam cup aku, tak rasa tiba macam ada benda duk hati, tak nak rasa kata tiba-tiba ada orang duk cekak kat kaki aku tau. Tak apa balik. Tapi selang beberapa hari tu, ada seorang gas ni, dia tegak. Nak cik masuk dalam mata kami. Dia tengok, dia pandang. Cik ada makhluk tak duk ikut cik tak sebelum sampai balik ke hotel? Makhluk apa? Ada makhluk macam budak kecil berangai kata dia akan duduk lompat dalam semak. Macam mana dia tahu lah? Tak ada kot cik silap orang kot dah. Kita pun nak avoid daripada tu kan. Malah nak cerita kan. Just tu orang situ lah. Tahu bukan? Dia orang Terengganu.
Dia tahu. Saya ingat sangat lah. Dia orang sana, dia orang Kemaman. Kita check pakai IC kan. Jadi kita dapat tengok lah IC dia mana-mana. Itu dah. Tak apa cik, nanti saya ceritakan cik siapa yang ikut cik dia. Benar banyak yang suka kat cik. Oh. Allahu Akbar. Kata benar apa pula dah, kata bala apa pula yang suka kat aku ni, kata. Susah dia orang Islam ni noh. Allah kau makhluk-makhluk binatang semua suka. Aku kata dah, aku nak yang reality, takkanlah bala lelaki budak nak jumpa aku. Sudah kata dah. Betul cik. Salah tu hak budak kecil tu. Yang apa kan makhluk kecil tu. Awak dia golem ke? Ada. Cik ada dia tu dia. Cik jumpa kan. Aku pula pecah kasihan dah. Awak dia golem ke? Kita ingat kata dia macam golem. Awak dia macam dia kepala botak. Macam kalau kita tengok cerita The Lord of the Ring, macam tu. Tapi dia tak botak, dia petak. Tapi dia tu. Ada je tu. Dengan kaki apa semua tu. Dia pernah dengar jugalah ada orang cerita yang kalau kata masuk dalam hutan, kalau nampak ada budak lari jangan lihat. Kadang-kadang kita ingat kata budak-budak kita kita follow lah. Follow tu boleh disesat lah. Jadi Atan waktu tu dia berdiri di atas tu, nak suruh Atan ikut dia apa. Mungkin juga kalau Atan lari masuk ke semak tu, kira tak ada siapa main cerita. Masalahnya hak tu dia kata budak. Tak, aku nampak macam makhluk yang dalam kepercayaan orang asli macam Jahut, Mahmeri, Mut-Mut. Jadi mungkin sebab macam ni Atan tahu yang benda tu adalah patung seperti yang orang macam tu, seperti yang ukiran patung tu. Kita orang biasa ni mana buat kajian pasal orang asli, kita nampak macam budak, kita sebut budak je lah. Kan? Itulah cerita yang kita boleh katakan kat situ tu. Cerita seterusnya, cerita di mana kita tahu kata orang asli ni dia ada dia punya kepercayaan dan pantalan. Di mana kalau siapa-siapa yang tahu, kalau siapa pergi kat belah Cameron Highland, kat belah mana lagi, belah Rauk, belah Mersing, sebab kita dah pergi dah marah kan. Sebab sebelum saya balik Atam balik sini pun, Atam pergi ke Rauk dulu, pergi ke dusun, pergi cari buah durian. Ada orang asli durian melarut sedap. Atam baik lah dengan yang mereka ni. Comel. Tak apa Atan. Kau tak jodoh, mana tak jodoh. InsyaAllah tak. Memang ada pelawar apa kan, tapi itulah kita jual mahal. Bukan jual mahal. Mas kahwin dah mahal. Tak apa, insyaAllah. Bila kita nak buat benda baik ni, Allah akan mudahkan. Tapi kena niat yang betul lah. Betul, batu perjalanan daripada Sebak pun okey. Daripada Cameron ke Rauk, jarak dia hampir dekat 160 km. Naik motor 2 jam setengah pergi sampai 160 km. Dan kita tu, saya dengan member lah pergi sana kan. Pergi ke dusun tu, kenal dengan seorang pakcik ni. Pakcik nama dia orang Jakun kot, Akiau. Macam bunyi Cina kan. Dia orang Jakun ni dia bercerita tau, dekat area Luar Sungai Rauk tu, dia betul kalau ni mau tengok tak itu buaya gumun, dia kata. Buaya gumun kata. Sungai Rauk, buaya gumun. Nak pepek nak kata. Kan? Bak gumun, kita tahu cerita legenda gumun ni adalah dekat Lok Gumun. Dekat Sungai Pahang. Okey. Ni dekat Sungai Rauk. Aku tanya, mana ni kan? Dia nak jumpa, mau jumpa gumun. Dia kata gumun. Dia kata Tok Gumun. Panggil dalam bahasa sana. Tak apa. Boleh ke Tok? Kita pun pakai boleh ke pakcik? Kita boleh kita tak apa. Kita pun bayangkan kan, dia mungkin kot sebab keistimewaan dia, ataupun dia ada kuasa, bukan kuasa lah, tapi dia kepercayaan dia kan. Dia duduk tak area tengah Sungai Rauk tu. Itu sungai apa? Area belah Basar Rauk ni. Kami duduk area tengah sungai Sungai Gali. Sungai Gali ni tahu dekat dengan rumah siapa? Rumah Mona Fendi. Dekat dengan Uludong. Mona Fendi orang Pahang ke? Orang Rauk? Orang rumah sewa dia yang ada kejadian pembunuhan Datuk Mazlan dekat Uludong lah. Yang bukan dekat yang Shah Alam. Shah tu rumah dia. Tapi rumah rumah kejadian bunuh tu. Rumah kejadian bunuh tu dekat Rauk. Okey. Dekat Uludong. Kami pula dekat di situ. Kita dah jap ni area Rauk kan jap. Jadi Uludong. Jap. Dia bukan sewa Mona Fendi je. Jap. Tanpa jangan takut. Kita dah berembang pujuk aku lah ni.
Masuk pula celah tu pula. Kalau pas sawit saja, tak nampak apa. Oh. Kira kata kalau kita mati, motor tu mati, tanpa ada sebab, tawakal lah dah. Saya tawakal dah. Sebab apa? Lain tak ada. Lain tak ada langsung. Kira dari Bandar Laut nak masuk ke Uludung, nak masuk ke kok belakang tu, kok belakang Kampung Gali, Ulu Gali bagi. Lain haram tak ada langsung. Nak pergi tengok boya tu. Tapi nak tengok boya. Kes apa? Ikan mana ni kalau contohnya mati apa? Tak apa. Dia tak apa, tak ada pacik dah. Masuk pindah area Ulu Gali tu. Satu sungai panjang, sungai besar. Rupanya Ulu Gali punya sungai ni dia sambung dengan apa? Dengan sungai Lembing. Ataupun dia dekat dengan apa? Raut juga ada lembah mah. Oh, betul lah, betul. Nah, tak apalah. Dia duduk situ kan. Dia berhenti je motor. Time tu tengah pasang. Time tu kami keluar tu dah waktu tengah hari lah. Okay, nak pergi makan lunch lah kan. Belok dia sampai. Nak kap ni dia baca apa dalam bahasa orang Tekun kan. Berlibah ayak tu naik. Khonek tutup main muka. Sedangkan jarak antara tebing tu 3 ke 5 kaki. Kita duduk antara tebing sungai tu kan. Jarak tu 3 ke 5 kaki. Kira kita bukan duduk dekat tebing. Tak, kita jauh dengan tebing. Tapi dia pocek, dia sekalimpah naik ayak muka tu macam ikut naga. Oh. Atan tak rakam ke apa ke waktu tu? Nak rakam. Semua rakaman semua korak. Oh. Semua gamak dia jadi clash. Rupanya tajam balik dekat apa pakcik tu kata. Oh, jangan rakam, nanti semuanya takkan jadi. Oh, kalau kita rakam memang dia tak Kami rakam sengak-sengak. Kami tak abang asal kat dia kata kami rakam sengak-sengak. Tapi lepas habis dia panggil tu naik sungguh. Besar. Tak tahu berapa tan orang malam. boya lah. Warna putih. Memang ada boya kat sana. Belah Rauk ni, yang kita tahu kata belah yang ada buaya besar ni adalah Sungai Pahang. Jalan Kuantan tu. Oh, Sungai Kuantan, Kuala Lumpur apa semua. Kiranya pertemuan antara Kuala Pahang, Kuala Pahang dengan Kuala Pahang dengan Seri Gumun ataupun Laut Gumun dari sini. Tu dia, buaya ada. Benar dalam cerita episod lepas yang saya cerita pasal buaya Indrapura. Yang cerita di mana kata Sultan Mahmud Muazzam Shah, iaitu Sultan Pahang moden, apabila setiap kali istiadat kemakatan kebudayaan yang mulia Sultan Pahang, akan ada buaya 3 ekor keluar daripada Sungai Gumun, daripada Laut Gumun, akan keluar pergi ke Kuala Pahang. Seperti ada adat menghormati ataupun adat mengiringi jenazah almarhum. Yang keluar yang ketika itu mungkin katalah sebab tradisi belah Pahang untuk makam-makam Sultan belah Pahang dia pakai simpan kat pekan. Yang hak lama simpan kat dalam Ulu Tembeling, Kok belah Pego, Cenor, Panor apa semua kan. Tu hak lama. Contoh dekat Penjerat makam Condong, makam Jerat Radin, makam Sultan Gafur Pahang, hak kahwin dengan puteri yang kahwin dengan Ratu Unggu, Ratu Biru. Mana satu lah. Kerajaan apa tadi? Kerajaan tadi. Okey. Tu ya memang ikut dia ada tradisi. Kita buaya tu kanek. Dia akan ikut menghormati kita kerabat Kerajaan Pahang yang meninggal. Yang mana ketika itu menjadi penguasa negeri Pahang. Okey, tahu apa tambah bila nampak boya semua? Dia terpegun. Di sini macam mana? Boya tu dia putih macam nak kata albino tak albino, tapi dia ada line belah atas dia ada sisik mah. Oi. Subhanallah. Wallahi memang cantik. Tapi sekali naik tu dia turun. Tapi waktu dia kata kat atas macam ni. Waktu ketika kata ayat pacik first dia sampai, dia nak baca nak bagi kita salam pembuka, kata yang kami nak sampai nak tengok orang. Masa tak boleh tengok lagi kita. Boya albino kan. Dia bukan banyak. Dia nak kata albino tak albino sebab kita tahu kata dia putih macam putih mutiara. Putih melepak. Oh, full white full white. Tapi dia ada jalok emas tu, sip emas kat atas tu. Memang kata ni kita sampai nak kata boya ke naga. Sebab dia naik timbul tu, dia timbul naik hujung mata. Kan mata ke boya kan naik tentu je kan. Mata kan jadi bulat ke kanan.
Okey. Dia naik ujung tu je. Dia tak naik hidung. Tak nampak hidung. Dan dia nampak badan. Dan nampak badan tu seolah-olah kata nampak macam kata buaya boleh jadi, naga boleh jadi. Macam dengan buaya duk mengendap. Ya, Masa tu macam lah. tak masalah tu. Tapi masalahnya bila ada yang ketika ayat dia libas tu macam orang bawa sang. Oish. Kira kalau kata buaya putih ni pun ada juga cerita yang diceritakan kepada kita dekat Tasik dan Bunting. Yang ada buaya ada juga buaya tu. putih tu Buaya putih juga. Yang naik waktu hujan renyai-renyai. Ya, dia naik ketika mana kata dia nak suar muka. Ataupun macam suar ke apa? Macam dia suar muka naik tahalan lah. Tapi dia tak apek ni tu rupanya tanya balik kata kat apa apek ni berapa jam. Keturunan dia jugalah yang pernah jadi Tok Bomo. Zaman Sultan almarhum Sultan Mahmud Muazzam Shah yang panggil Tok Seri Gumun dekat Lok Gumun. Apek. Apek ni. Keturunan dia rupanya. Dia Cina ke? Dia ke Cina, dia Jakun. Dia panggil dia Apek. Apek. Panggil Apek. Panggil Apek. Dan ni datang kontak lagi dengan Apek tu. Tak kontak dah. Sebab nak kontak macam mana tu telefon tunggu 2-3 hari baru dapat. Oh. Sebab dia duduk kat area belah Uludung, belah Ulu Gali apa semua. Situ memang kata ya Allah, internet memang tak ada langsung. Line KL0 tak ada. Tak naik bar. Atau macam mana kata nak telefon lah? Kena tunggu dia masuk ke pekan, ke Rauk. Baru orang boleh telefon dia. Dia kira, tapi faham memang kan, dia satu kawasan, aku satu kawasan tu lama. Memang, saya pergi dulu betul. kan. So dia kata, jom kita nak pergi pekan daripada ni satu tempat ke satu tempat tu lah. Nama apa tempat kampung tu ni, bergerak ni. Saya tidur 3 kali lah, tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Okey daripada saya nak beritahu apa, Cameron ke Sungai Koyan dalam jarak dia adalah 80 km. Sungai Koyan ke Kuala Lumpur 120 km. Sungai Koyan nak pergi ke Rauk hampir dekat 100 km. Daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kuantan adalah dekat hampir dekat 100 km. Betul. Memang jarak dia 100. So memang tapi cara dia sembang ni macam kan dekat benda tu kan. Dia kita nak pergi Lipih je, kita nak pergi sini kan. Kita dah ingat dekat sekali. Macam sini dia ingat macam Luk Stang tapi langgar lah. Kita dah ingat dah 30 minit 40 minit sampai lah. Sekali jalan pula memang. Tapi yang anehnya kata, lepas kita kami balik daripada Rauk, kami bawa lah apa durian Rauk tu bawa balik lebih kan. Tapi malam tu juga saya mimpi. Atas mimpi Apek tu, atas mimpi buaya tu. Kau Apek tu bukan orang apa kan? Oh alam. Sebab apa? Kalau kata dia, kalau kau orang maksudnya aku pegang okey. Sebab dia yang bagi buah durian kat aku. Tidak balik takkan jadi mah. Jadi apa? Kukut lah buah durian jadi mah ke apa mana. Tu tapi tak buah durian tu jadi durian. Aku makan sedap ke malam tu lah, sampai terpanas badan. Ya wih panas badan aku dah. Sampai lelaki ni tidur tu pakai cool fever. Tidur pakai cool fever. Tak pernah lagi aku akan makan buah durian pakai cool fever. Memang malam tu memang panas. Walaupun di Cameron. Yang sejuk tu. Oh. Panas tu. Masa panas. Banyak sangat kot kan. Betul lah kata dah. Minum air kelopak tak jadi. Minum kata air handap lah tak jadi. Lelaki ni tidur pakai cool fever, tidur ni. Habis mimpi Apek tu tau. Dia mai. Dia kata apa lah? Dia ucap terima kasih sebab pemai. Dia kata dalam bahasa depa lah. Dia kata terima kasih sebab mai kata setiap leluhur itu ada paksinya. Setiap pancang darah ada saksinya. Setiap sekelumit cerita ada hatinya. Setiap yang hidup pasti ada matinya. Dia berpuisi kat situ. Dia bagi rangkap tu apa tu jaga. Jaga tahu apa jadi? Jaga terantuk. Nanti nak kena kan? Apa dia terantuk. Dia macam ni lah. Kita terjaga, kita duduk mengiring dan tak sangka kita terjaga tu rupanya kita duduk dekat lantai bawah dah. Dia tidak duduk atas lantai katil, atas tilam. Rupanya bila kita tidur tu jaga kita lantai bawah. Bawah katil. Duduk belakang. Aduh hidup kalau tak ada accident macam ni memang tak sah lah. Tak. Aduh sakit ke dah. Yang member betul tak? Asal kau ni tan lah.
Ya pun tak panggil aku, kata aku kau je tu. Mana aku datang, aku tak sedar tau. Dia pun tak pasal sebab dia kata dia kali pi, dia nampak Atan atas katil. Dia tak nampak Atan kat bawah. Bila Atan dengar bunyi besi tu, dia belaga besi bawah tu, baru dia kali tengok Atan. Pasal bila dekat bawah. Habis kau apa heran tak? Betul lah. Aduh, Atan beritahu dekat apa, disebabkan apa ada member yang duduk dekat istana Tunku Abdul Aziz, faham? Atan beritahu lah perangkap dekat dia. Dia kata ni nak kena ceritakan Datuk Pawan Diraja ni tak ada. Tak, susah ni saya ni dah ni saya tak nak kena-kena dah. Saya cuma pergi tengok ni je. Oh, jumpa apek tu. Dia pun tahu apek. Keturunan tu pun dia tahu dia kenal lah. Tahu. Rupanya dia apa memang kata apa, memang dia dok panggil pergi sana tau. Oh. Lepas tu kata nak beritahu tak beritahu tau. Beritahu pergi lah kan. Beritahu. Nanti dia susuk balik tau. Sebab kejadian yang Raub ni baru sangat jadi. Sebelum saya balik sini. Dia saya nak tanya lah Tan. Macam mana yang apa yang menyebabkan dia pergi tunjuk kat Tan tu, apa perbincangan sembang apa yang sampai dia rasa nak tunjuk kat Tan tu? Takkan tiba-tiba jumpa stranger offer je tengok boyok. Macam pelik sangat. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan dia nak tunjuk tu. Okey. Kira dia macam ni, waktu pergi ke Raub tu, pergi rumah Amir. Amir Haikal nama dia tau. Dia bini dia kat Raub Pahang. Area Ulu Gali. Pada waktu sama juga dusun Royan dia tu sebelah dengan dusun Apek ni. Okey. Kami pun bersemuka lah dengan Apek ni pada bila dengar kata dia ni orang Jakun apa semua, tapi nama Apek apa semua. Jadi interesting. Apek ni sebab teringat sebab kisah lain sana. Sebab nama yang sama. Yang panggil Seri Gumun naik. Betul kita pun saja. Kita tanya lagi. Dia kata, Mau tengok ah. Kita pun terkejut. Pasal apa dia ni jalan? Main duk cakap aku duduk. Mau tengok apa dah? Mau tengok bayar tak? Bayar Gumun. Dia kata, Tok Gumun dia tu, dia panggil Tok Gumun. Kita heran. Aku tak cerita apa pun. Macam mana hantar? Betul. Kira tak sembang apa-apa lah. Tak sembang. Kita cuma sembang dari segi keturunan dia. Keturunan dia Pek, keturunan dia Jakun apa semua. Dulu dia dulu ada geng-geng pawang. Maksudnya Tok Batin yang paling kuat lah kata. Keluarga dia yang paling kuat yang menggunakan perubatan ilmu semangat ni tadi. Kira waktu tu Atan pun ada bercakap pasal ke arah tu jugalah. Ya, pasal ada sejarah apa semua. Pasal masyarakat depa apa semua. Jadi dia buka sikit. Tapi berdapat zaman Atan tengah berfikir dah. Adakah ada ni keturunan yang pernah panggil Seri Gumun naik ke permukaan waktu ketika Sultan Muazzam Shah? Tak. Jadi nampaklah situ taklah kita nak jadi pelik tiba-tiba kita pergi duk tengok sembang pun bukannya topik tu, tiba-tiba dia nak ajak tengok tu, dia agak pelik lah. Dia pelik lah. Tapi cuma bila kita fikir ni tiba-tiba dia seragah kata dah. Nak tengok. Kata, mau tengok apa pakcik kata. Itu Tok Gumun itu bayar Gumun kata. Bayar Gumun dia warna putih, dia putih jalur apa? Jalur emas. Kata. Boleh ke kata? Mari ikut. Kita pun itu jadi macam excited, tapi dalam ketika waktu sama seram. Waktu tu siang malam, petang. Sebab apa, dah tengah hari nak ke petang dah. Okay, sampai tengah hari. Dia sembang tu, dia nak pergi tu. Bila tengah hari ramah nak pergi situ, kita tu excited nak pergi jumpa tengok. Tapi pada waktu sama, kita takut kena scammer. Satu. Kedua kan, takut dia buat apa-apa, dia tinggal kita. Naya kita pun kan. Sampai-sampai dia minta seorang 200 nak tengok boya. Tak nanya kata dia. Aku kena scam pula kata. Tapi Wailot dia bawa kami nak motor dengan kawan. Dia bawa dari depan pi terus dia airport Ulu Gali tu naik pi kok belah Ulu Dong naik ni. Kok belah apa sungai Gali tu. Dia pi duduk situ tak apa. Duduk itu tu. Dia sampai tu dia tak motor, kita duduk tak motor lagi. Dia tu dia macam berkocok ayat dia tape apa? Macam ada satu ekor dia lebah nak ayak. So kira apa cik dia muka basah. Dia tak nak tanya. Sebab kalau kita tengok pasal raja-raja Melayu, kiranya benda-benda yang berkaitan dengan keturunan-keturunan diraja Melayu ni, dia mesti ada kaitan dengan boya putih, mesti ada kaitan dengan naga. Naga apa tu, makhluk-makhluk mitos. Kita panggil makhluk mitos lah, kiranya makhluk-makhluk yang lain daripada yang lain. Raja-raja Melayu lah.
Kalau tengok di luar negara mungkin mereka ada mereka punya sendiri lah kan. Macam kan King Arthur, Excalibur dia, Lady of the Lake, macam kan Abang Pete cerita kita itu kan. Kenapa raja-raja Melayu dulu, sultan-sultan Melayu dulu, dia ada satu hubungan ataupun kaitan yang kita tengok kuat juga dengan unsur-unsur macam ni. Kita panggil unsur mistik lah kan. Tapi ada, kenapa benda ni jadi macam tu? Macam mana ayat nak cakap? Kenapa ada kaitan di antara misteri dan Kesultanan Melayu kita? Tu ayat dia. Okey, kita akan berbalik kepada hikayat-hikayat lama. Macam mana suatu Salatin, macam mana kata Raja Suran turun ke dunia bawah tanah, dunia dalam laut, kata. Macam mana kata cerita Sri Gumun, kata nak apa, macam mana Sri Gumun sebenarnya dia adalah manusia, tapi dia bermeditasi, itu apa tu? Belajar ilmu yang tinggi. Macam tengok Meroma Masa pun ada kaitan dengan benda-benda misteri raib semua ni. Badang pun sama, sebagi putih dengan bulan pun sama. Kena guna lidang pun sama. Cempaka Sari pun ada. Kita tengok kan untuk hikayat negeri Perak kan. Jadi saya tengok benda ni dia punya pattern sama. Tu nak tanya Tan, dia apa kaitan di antara dunia misteri dengan kita punya Kesultanan Melayu ni? Kita ni macam kata para ulama katakanlah, kita punya kerajaan Melayu kita ni memang kata bukan evolusi, tapi macam duduk dalam dua dunia yang dua kerajaan satu dunia. Dua kerajaan sebelah sana dengan kerajaan kita. Wallahualam lah bagi anda semua, kata kalau contoh yang nak membangkang apa cakap saya, wallahualam, sebab saya kaji atas kefahaman dan juga naratif yang saya faham. Anda mungkin faham dari naratif anda sana. Ada yang kita memahami dari konteks agama, mengatakan apa kita duduk dunia yang berbeza. Kenapa alam gaib, alam manusia. Ada yang mengatakan kepada alam gaib, alam manusia duduk dalam satuan, satu berdimensi yang sama. Ada yang mengatakan juga kata dia banyak perkataan dan dia banyak kata naratif, dia banyak pandangan yang kata mungkin akan jadi pertikaian, pergaduhan, perdebatan dan juga sebagainya. Tetapi kita ambil langkah berjaga-jaga, kata dan jikalau ada dalam hikayat menceritakan benda yang sama, tak mustahil benda tu ada. Sebab bila cerita dia lah juru tulis dia aja. Bukan cerita kata bukan dia Tok Selampit, Tok Awang, Tok Jamong apa, tak, bukan. Tak, juru tulis tu adalah juru tulis dia aja. Soal tu Salatin ditulis oleh juru tulis, penterjemah dia aja. Meroma Awansa ditulis oleh raja sendiri. Yang tulis salah satu Salatin tu Tun Sri Lenang kan. Tapi dia ditulis lepas berapa tahun. Berapa tahun? Tuan Melaka baru ditulis kan. Hikayat Meroma Awansa lah siapa yang tulis? Tengku Tajuddin lah. Sultan dia. Waktu tu James Low kejak dia kan. Kejak dia tu kata dah. So maksudnya kata apabila kata institusi beraja ni, bila ditulis dalam keadaan dia berpetah dan juga memahami dari segi kias dia tu, kita nak kena pecah kop lah lepas tu. Dan benda tu tak mustahil, dah mustahil. Dia banyak lagi cabang nak kena buka dan juga rumit. Benda tu nak rungkai. Daripada Atan cerita ni, saya macam dapat ni bukan pandangan lah, ni apa, bila saya duk dengar orang cerita, lepas tu kita pun menerima jugalah ilmu-ilmu orang tu, dia ada input dah. Bila dia cerita kita nampak, dia connect rupanya macam ni. Yang saya nampak lah, orang dulu untuk jadi leader, untuk jadi ketua, hatta ketua kampung sekalipun, dia bukannya orang yang sebarangan. Sebab tu kalau kita tengok ketua kampung dulu sangatlah dihormati. Sekecil-kecil benda pun orang akan pergi jumpa dengan ketua kampung. Ketua kampung kira bawah sikit pada sultan lah. Kan kalau perasan agak kenapa macam orang dulu cukup menghormati setiap ketua wilayah-wilayah yang ada. Sebab apa? Sebab mereka ada satu ilmu di mana mereka ni memang menjaga setiap penjuru pagar wilayah. Ya tu yang saya ni sebab bila kita sembang dengan dia, rupanya kalau contohlah satu kampung ni nak buka kampung, ingat senang kan nak pergi satu tempat tu, nak mugak dia, tempat tu dah ada tempat, mesti dah ada penghuni dia dulu yang tak nampak di mata lah. Jadi untuk kita berunding tu memerlukan orang yang pandai. Sebab tu kita tengok ada Kaf 40. Kaf 40 ni lah ni paranormal duk guna untuk bagi ada penampakan kan. Rupanya Kaf 40 ni digunakan untuk kita menyeru untuk berunding dengan dia. Setengah orang cakap untuk scanning, untuk scan dulu dalam badan dia ni ada jin. Kalau ada dia akan respon. Sebab tu kalau kita tengok perawat yang menggunakan ruqyah ni, dia akan gunakan Kaf 40. Tapi kalau kata
orang-orang yang macam ni dia akan pergi berunding, dia akan cakap 40 tu untuk menyeru lah. Kita panggil seru lah. Seru ni tak semua benda jahat. Bila menyeru tu, dia akan berunding lah. Kami nak buka penempatan di sini, jadi sini, jadi kita akan bagi kamu kena pindah duduk mana. Menyebabkan benda tu urusan tu jadi mudah. Jadi orang dulu ni, sebab bila dia jadi ketua tu, dia bukan saja ketua yang boleh menjaga kampungnya, dia menjaga seluruh tempat tu. Yes, sebab tu lepa ni kita tengok unsur misteri dengan kesultanan tu ketua kampung. Kalau kesultanan tak tahu lagi raja tu macam mana jabatan. Sebab apa kita kena faham lah, Adi Putra sendiri apa belajar apa bab tauhid dan juga apa uluhiyah, apa sifat asma terlampau tinggi. Syekh Syubakir, Syekh Siti Jenar mempelajari tentang tauhid, tasawuf apa semua, kata berperingkat sampai kata orang tak nak faham. Parah dia tak pernah. Dia Syekh Siti Jenar ni dia boleh katakan dia sama dengan level dengan apa Syekh Albuni. Dia dah mencagawi kita punya kosmik. Allah Akbar nampak. Tapi dia buka ilmu, cabang ilmu dia tu, kalau orang boleh faham, dapat apa yang nak. Sebab tu, bagi siapa yang memahami tentang wafak rajah yang telah pun dipertuturkan oleh para cendekiawan kita apa semua, dah bukan satu benda yang syirik, benda yang khurafat, tetapi dia perlu dilandaskan dengan baik daripada tauhid yang agak tinggi, tasawuf yang lembut. Maksudnya daripada hati, rasa, akal dan nafsu. Lepas tu nak adinkan balik asas tu balik, syariat tu balik, tengok macam mana. Dia besar. Sebab tu kata bagi siapa-siapa yang belajar tentang ilmu hikmah ni ataupun ilmu orang ketua kampung, ketua karau semua, raja-raja semua belajar tentang tu dulu ni, kita dah bukannya pecemeh nak kukuk dapat duk buat hung-hung tak ada. Kita tengok macam mana dulu raja yang alim dia cukup dihormati. Sebab apa dia? Setiap gerak langkah dia adalah gerak langkah yang di bawah iringan para ulama, mufti, imam mursyid dia bawa sekali. Sebab dulu kau tengok ni jadi kat Pahang kot tu bersembang-sembang lah dengan orang kawan-kawan ni kan. Dia cakap ketua kampung dia ni descendant lah, keturunan ketua kampung lama-lama, tapi lama lah, generasi lama lah. Kiranya mak dia cerita dulu ni, tok dia ni kalau main akan ada orang mai. Orang daripada hutan lah mai. Muka bersih apa semua, mai sembang-sembang, so beritahu, so kisah salam kat Tok Wan. Dia kisah salam kat Tok Wan lah. Tok Wan pun cakap kalau nampak orang tu jangan ikut apa, macam tu lah cakap means ada pesanan-pesanan lah. Kadang-kadang Tok Wan dia jawab salam balik. Dan bila dia besar, tanya balik kepada mak dia ni lah, siapa yang duk main nak jumpa Tok Wan tu, duk kisah salam kat Tok Wan, kadang-kadang duk bagi ubi lah, duk bagi hasil hutan kat Tok Wan dia ni. Rupanya hatulah golongan jin yang dulu ni. Kira golongan jin pun hormat, bukan sekat kita yang penduduk di situ je hormat kepada ketua kampung tu, tapi jin ni sebab mereka tahu dia ni macam mana ilmu dia. Dan sebab pergi dia faham dah. Okey, kita tahu bila main dengan makhluk lain, iaitu daripada jin, bunian apa semua kata ni, yang menghormati manusia sebagai asal khalifah. Bila dia faham, macam contoh Perak dia ada dua kerajaan jin dan kerajaan manusia. Dan macam mana kerajaan jin dan manusia tu bersatu di bawah satu kerajaan yang besar, yang sehingga kenapa para sultan pun diiktiraf oleh mereka sendiri dan diamalkan mereka ni ada credibility, keagamawan yang agak tinggi, keprihatinan, kepimpinan yang berwibawa. Sebab tu kita tanya balik kita, kenapa tanah Melayu dan Nusantara kita dengan jin cukup famous? Sebab mereka dah faham dah kata. Kita tengok kalau orang hilang di hutan pun, kalau hilang di hutan ni, kalau berjumpa orang tengah hutan, bagi tahu nama kampungnya, terus orang kat hutan tu, jin hutan lah, jin lah, dia akan hantar balik. Dan ada juga yang bila ahli keluarga seseorang penduduk kampung tu lah hilang, bila pergi ke hutan ni mencari rezeki tu, hilang, tu penghulu ni dia akan panggil kawan dia tau, dia akan tanya ada nampak tak ni sekian nama ni hilang tak balik lagi. Rupanya orang di sana pun dia akan cari, dia beritahu dia ada ni, kadang depa tu lah hantar balik. Dia beritahu. Sebab kita buat kat sana, tak tahu lah bagi hampa yang percaya lah. Sebab bagi tak benda tu, sebab pada kalau kat Gunung Cerai memang ada. Sampai sekarang antina kena daripada Pasir Gebubung kata, iaitu Tabib Tok Aisyah kata, Tok Aisyah ni masih hidup dalam sana. Mak dia anak dia duduk dekat luar, dah tua dah. Dia ni yang main duduk kutip kharba dekat tepi Gunung Cerai dah. Cari dah balik. Nama dia Tok Aisyah kata dekat Gunung Cerai dah. Mana ada kat sini dah, dia ada alam sana kata. Sebab apa dia? Dia memang hilang.
ganti dengan anak. Ibu tu ganti dengan anak. Mula-mula anak hilang. Tu dah aku ganti tu pada biar anak aku duduk dalam alam dunia manusia. Kata ibu naik masuk. Boleh ganti tempatnya tu. Adalah perundingan yang dibuat kata ketika itu. Ya. Dan dikatakan apa oleh kata orang penduduk kampung lah, Pukul Kidul Cerai tu. Kata apa, sampai sekarang kalau hang nampak Pukul Kidul Cerai, nampak ada seorang tok duk pakai kain selendang kain batik, duk cari tu. Mungkin tu lah dia. Tok Aisyah. Tu dia cerita kita tu. Daripada di hotel masuk ke hutan, lepas tu keluar ke Pahang, masuk balik ke hutan. Lagi dia keluar ke Kidul Cerai. Lepas tu ke Jerai. Alhamdulillah lama tak sembang Tan. Ya, itulah tu. Kan banyak lagi kita nak sembang dengan Tan ni, banyak Betul. lagi. Sebab kalau tengok orang-orang asli ni, ilmu depa bukan kita nak fikir ilmu misteri je, ilmu hutan pun sama. Ilmu hutan dengan mereka cukup dah. Sebab tu kata, bagi hampa, bagi anda semua yang kata yang ada kawan orang asli, kata ambillah ilmu sebanyak mana dengan mereka. Kerana apa? Mereka ni memang betul-betul mahir dalam hutan. Sebab dah tu, kedua, mana-mana komando, mana-mana kata geng askar, semuanya ambil ilmu daripada orang asli. Betul. Kalau kita tengok yang Iban Tracker ke? Iban Tracker tu sampai dapat iktirafan lah kan, daripada luar negara. Dia cakap daripada dengan hutan ni boleh track komunis tu. Itu sampai sehingga kan US, ini daripada Major Fitri yang cerita, US sendiri ambil kita punya data pencarian hutan tu daripada orang kita, daripada pegawai hutan kita sendiri, daripada orang asli kita sendiri. Sampai dia buat satu modul untuk latihan nak belajar hutan kita sampai ke sana. Nanti sampai now. Dahsyat. Lain kali mereka pula lagi mahir lagi daripada kita. Okey Tan, kita hari ni lama tak jumpa. Bersembang tu. Macam dengan gua kan nak jalan lagi tu. Nak jalan lagi silap kata hari ni mau nak dah 2 jam, tapi nak macam mana kata kita semua ada kerja masing-masing. Lagi pun kita ada kerja lain lagi. Atas lagi lepas ni podcast lain pula. Nanti bila tengok podcast tu, podcast mana pula Tan? Kita promote sikit. Mungkin saya tak promote lah ni. Sebab apa, tunggu nanti podcast tu akan keluar. Okay. Kita tak ada kisahnya. Tak ada lah. Tapi kau mana pun geng kopi malam sebabkan saya, sebab banyak orang tanya. Kesian ni seorang-seorang kata dia cakap seorang-seorang tu tadi, tolonglah Tan, baliklah Tan. Kesian. Tak boleh ke dah balik. InsyaAllah. Kita kan semenjak Tan tak ada ni, kita dah buat segmen baru, segmen Allah jenayah, crime. Tapi bukan saya lah cakap, yang cakap tu Daniel Laksmana Kauli. InsyaAllah. Tapi buat masalah tak ada lagi lah dapatan, sebab nak buat crime ni payah rupanya. Dia nak kena ada gambar, nak kena ada benda-benda bukti je lah kan. Sebab kita bercakap ni sekali jadi menuduh orang pula. Adakah perlu kita membuka crime jenayah X-File, file lama daripada tahun 1975 hingga 89 yang mempunyai rekod-rekod paling dalam yang tak pernah jumpa lagi? X-File? Kata ada. Okey. Itu story, itu cerita. Tak apa, nanti kita sembang kat tu. Boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih Tan untuk apa yang dikongsikan tu kepada kami lah. Baik. Ada apa nak cakap sebelum kita nak ending? Untuk kali ini adalah apa, macam yang kita beritahu lah, setiap cerita ni dia ada pengajaran dan nilai dia kata. Kita ambil dari segi pedoman di mana kata kita menghormati setiap orang, kita menghormati setiap bangsa dan juga kata etnik tersebut. Terutama sekali orang asli, janganlah kita mengabaikan mereka kerana mereka jugalah darah leluhur yang paling asal muasal yang daripada gunung Banjarnegara Wangsa yang tak pernah hilang pun sebenarnya. Dan kalau nak cerita pasal bab Melayu kata darah, depa lah dia paling core kali kita. Kita ni titih paling bawah. Sebab kita ada banyak asimilasi bercampur. Tapi kita tetap darah yang sama. Pusinglah kok mana Makawit, pusinglah. Bukanlah pendatang apa semua dah. Tapi yang kita tahu kata aku berpijak pada bumi yang nyata, iaitu tanah Melayu aku. Aku berlangitkan langit yang dijunjung, iaitu langit angkasa raya yang duduk di bawah tanah Melayu, di bawah rahmat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh buat macam dia. Dia berbadah berhelah saya tak reti. Jadi setakat tu dululah kawan-kawan semua, viewer semua, ayah-ayah, ibu-ibu. Kita apa yang kita sembah hari ni, apa yang baik tu ambillah, apa yang tak baik tu jauhkan. Dan kalau nak percaya boleh, tak mau percaya pun tak ada masalah. Pengalaman masing-masing. Kalau kata nak percaya tak kena duit, tak percaya pun tak kena marah.
Itu. Ya. Okey, cakap ni dulu cerita kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lah dengan episod yang akan datang dengan cerita yang insyaAllah lagi menarik. Ingat gang, jangan sekali-kali kita tinggalkan solat dan jangan kita lupa untuk selawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ingat gang, Assalamualaikum.